I mean, what kind of response is that? Dia nak pecah sebab apa? Nak ambil yang perasuah tak kak? Dia ada saham satu Ini masalah. Biar dia baca penjelasan dia lah. Kena baca Ini penjelasan. satu penyakit juga. Orang buat kerja, you maki buat apa? Wrong. Dengar penjelasan masing-masing. I mean, what kind of response is that? Seorang Perdana Menteri tak boleh jawab begitu. Isu ini, sama ada isu ni betul ataupun tidak, tetapi tuduhannya adalah serius. Tuduhannya adalah berkaitan dengan integriti agensi yang menjaga integriti negara. Jadi you cannot dismiss macam itu. Sepatutnya apa yang PM sepatutnya cakap pada, kalau dia nak jawab lah wartawan pada hari tersebut adalah, okey, ini adalah tuduhan yang berat, kita akan bincang dalam Jemaah Menteri esok dan kita akan buat satu keputusan bagi menubuhkan sebuah siasatan yang bebas untuk memastikan apa sebenarnya yang berlaku. Yang pertama, saya kecewa dengan jawapan Perdana Menteri pada hari tersebut yang kata, oh dia buat kerja, biarlah jangan kacau. Maknanya kalau kita buat kerja, rajin buat kerja tapi kita melakukan jenayah, okeylah. Tetapi yang lebih saya rasa ketara dari segi tuduhan daripada Bloomberg adalah berlakunya corporate mafia. Maksudnya SPRM digunakan untuk menekan beberapa pemilik syarikat dengan ugutan, siasatan, tuduhan bahawa kalau mereka tidak jual kepada orang tertentu, SPRM akan terus dengan tindakan untuk siasat dan untuk membawa pertuduhan di mahkamah. Itu serius. Ya, saya tak kata betul ke tidak sebab ini tuduhan daripada Bloomberg, but that is what needs to be explained. Sebab kalau kita lihat even penjelasan PMX waktu doorstop itu yang kena jolok mic itu, dia kata baca penjelasan dia dulu. Dulu Tan Sri Azam Baki pun ada penjelasan juga tahun 2022. Dia tak nak baca. Kenapa PMX boleh ambil respon yang berlainan? Jadi saya rasa kena PMX dan penyokong-penyokong mereka kena sedarlah bahawa inkonsistensi ni jangan dibakulkan, sampahkan saja. Saya berharap bahawa PMX boleh menukar nada dia. Menukar nada dia sedikit supaya tak sentiasa marah orang. Bila anda sentiasa marah orang, sedangkan ada persoalan yang legitimate berbangkit, maka penjelasan anda pun dah macam tak berapa ampuh lah. Jadi bila dia sebut contohnya dalam persidangan Kongres Keadilan Selangor ataupun mana-mana yang dalam negeri-negeri punya tour sekarang ni, even retorik asas dia iaitu sakau pun sudah mula ditertawakan oleh penyokong PH sendiri, yang menganggap macam mana you boleh cakap tentang sakau sekarang ini sedangkan ada satu gajah di depan mata yang tidak diuruskan dengan sebaiknya. Yang membawa saya pada persoalan paling asas KJ, adakah PMX dikelilingi oleh mereka yang sentiasa mengatakan you are the best dan there's no problem and you can be aggressive, sedangkan ground saya rasa sedang dalam hal ini terutamanya banyak persoalan legitimate yang dibangkitkan. Kerana dalam hal ini dia beginilah, Maharaja dah bogil. Emperor's new clothes. Maharaja dah bogil, tetapi pengampu-pengampu di keliling Maharaja terlalu takut untuk sebut bahawa tuanku sedang bogil.